kerja itu tak senang. Betul. Tak ada kerja yang senang kat dunia ni. Betul. Tak ada kerja yang senang kat dunia ni. InsyaAllah kita usaha, naikkan diri kita. InsyaAllah Tuhan akan bagi, one day Tuhan akan bagi kerja kita yang senang. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Dr. Roza, merupakan seorang pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal PTSB. So, bersiaran di podcast kita hari ini, kita menjemput seorang alumni hebat yang telah berjaya dalam kerjaya beliau. Yang kehadiran beliau adalah kat sini adalah untuk berkongsi pengalaman dan mungkin memberi inspirasi kepada adik-adik yang baru melangkah masuk ke alam pembelajaran. Okay? So, sebenarnya podcast ini merupakan satu platform untuk kita menyemai memori indah, kita mengutip pengalaman berharga dan tujuannya adalah untuk memberi inspirasi kepada generasi yang baru. So, untuk sesi kali ini, saya perkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu saudara Muhammad Hanis bin Rosli. Ya, saya. Jadi, mungkin Hanis boleh ceritakan sedikit mengenai diri sendiri? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hanis bin Rosli. Saya merupakan alumni PTSB pada tahun 2019 dan saya berasal daripada Pulau Pinang lah. Saya bekerja di Sipam 4 sebagai kilang di Sipam 4 sebagai quality control engineer di sana. Okey. Jadi soalan cukup emas lah. Ya. Adakah Hanis bangga menjadi seorang alumni PTSB? Alhamdulillah, saya bangga. Jadi mesti ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Hanis berkata sedemikian. Jadi mungkin Hanis boleh kongsikan sedikit? Saya apa yang saya boleh cakap, saya banggalah menjadi alumni PTSB ni disebabkan Politeknik ni menyediakan pendidikan yang sangat kondusif dan sangat bagus untuk pelajar-pelajarnya. Pensyarah-pensyarah akan membantulah pelajar-pelajar menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberi oleh pensyarah lah. And then apa yang saya boleh cakap, pensyarah-pensyarah kat sini semua berpengalaman lah dan sangat berdedikasi terhadap pekerjaan mereka. So mereka akan tolong pelajar-pelajar untuk tolong pelajar-pelajar untuk lagi meyakinkan diri untuk belajar di sini. Okey. Jadi Hanis merupakan seorang pelajar cemerlang ketika sesi pengajian diploma di PTSB dahulu. Yeah. Jadi berdasarkan rekod akademik saya dapati bahawa Hanis merupakan penerima anugerah ketua jabatan setiap semester. Yeah. Jadi apabila menamatkan pengajian di peringkat diploma dan Hanis decide untuk sambung di peringkat degree kan, di peringkat ijazah pertama. Jadi mungkin ada perbezaan sedikit di antara cara semasa membawa diploma dan cara mengendalikan ijazah pertama di peringkat degree. Okey. Semasa diploma, cabarannya lebih kepada untuk menyesuaikanlah diri. So, macam mana kita nak menyesuaikan diri adalah aspek-aspek untuk nak menguruskan masa dengan tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah, projek-projek yang diberikan oleh pensyarah dan aktiviti-aktiviti yang adalah di Politeknik ni. Sebab ada yang seterusnya untuk ijazah pula, macam mana kita nak manage masa untuk di peringkat ijazah agak susah pada mulanya, tapi disebabkan oleh bila kita dah ke peringkat seterusnya, pengajiannya agak susah dan lebih kompleks dan lebih mendalam. Seterusnya kita kena pandailah manage masa dan sentiasa study smart lah. Jangan work hard sangat, just study smart. Apa yang pensyarah cakap untuk bagi nasihat, bagi tips, kita ambil semua tu. And then sentiasalah berdamping dengan pensyarah-pensyarah, bertanya dengan pensyarah-pensyarah jika kita tak tahu. Dari kawan-kawan macam mana Hanis rasa? Kawan-kawan juga memainkan peranan yang agak penting disebabkan at least kalau benda apa yang kita tak tahu, kita akan tanya kawan juga kalau yang kawan yang tahu. And then salah satu tips yang untuk bahagian kawan ni, kami akan buat group discussion. So group discussion ni, apa motif dia, apa objektif untuk group discussion ni hadir, kita akan duduk berbincang apa yang kita tak tahu.
And then contoh kita choose one topic, and then kita apa yang kita tak tahu, kita bertanya. Saling bertanya, semua orang akan tahu. Jadi Hanis mengambil jurusan Diploma. tak masa di UNIMED? Saya mengambil jurusan kejuruteraan Polymer. Masa dekat PTSB dulu adalah diploma Mechanical. Okey, baik. Jadi di PTSB Hanis spend masa 3 tahun kan? Ya, betul. Jadi pastinya dalam tempoh 3 tahun tersebut ada seseorang yang menjadi inspirasi ataupun mungkin mentor kepada Hanis. Jadi bolehlah kalau nak kongsi kepada penonton. Mentor apa yang saya boleh cakap, mentor semua pensyarah saya jadikan mentor lah. Semua pensyarah saya jadikan mentor. And then untuklah pensyarah untuk apa macam saya nak cakap, mentor yang khususnya untuk lecturer-lecturer yang bertugas lumus mengajar saya. Contoh bengkel, saya boleh bagi contoh macam bengkel welding, bengkel kimpalan, iaitu Encik Faizal lah. Encik Faizal, ya, correct, Encik Faizal yang mengajar. Dia mengajar kimpalan pada waktu 2008, masa pengajian saya lah, masa 2018 tak silap saya. Dia mengajar saya dan kawan-kawan saya kimpalan. And then waktu untuk selain daripada itu, Puan Ain adalah salah satu Puan Nur Ain, salah satu, dia merupakan penyelia projek saya pada waktu itu dengan kawan-kawan saya lah, sebab projek untuk akhir tahun kami grouping. So Puan Ain adalah salah satu pensyarah yang banyak menolong kumpulan saya untuk mempersiapkan projek-projek. Beliau amat membantulah kami untuk mempersiapkan projek-projek kami. And then daripada segi paperwork, daripada segi praktikal, daripada segi teori. So Puan Nur Ain banyak menolonglah grup saya pada waktu itu. Baik, okey, untuk mencapai satu-satu kejayaan itu bukanlah sesuatu yang mudah kan. Okey, jadi bagi Hanis, apakah langkah pertama ataupun step pertama yang Hanis ambil apabila tamat pengajian di PTSB dan decide untuk menyambung pelajaran dan bekerja sekarang. Jadi Hanis rasa apa yang perlu dibuat? So langkah pertama yang saya ambil lah untuk hala tuju saya pada selepas saja pengajian saya di diploma di PTSB. Saya duduk dulu. Saya berfikir sama ada muhasabah diri lah. Kita muhasabah diri, kita fikir sama ada kita nak sambung belajar ataupun nak sambung kerja. Fasa tu berapa lama? Fasa yang cuba mengenal diri sendiri tu berapa lama? Sebab selepas saja daripada latihan industri saya di Bayi Lepas, satu kilang di Bayi Lepas, satu syarikat di Bayi Lepas, saya diserap masuk bekerja di situ sebagai penolong jurutera di situ. And then saya bekerja di situ selama 4 bulan lah sebelum saya mengambil keputusan untuk menyambung pengajian saya di peringkat ijazah sarjana muda. And then saya juga ada menyertai beberapa latihan kemahiran untuk meningkatkan lagi kemahiran saya, untuk menambahkan lagi value added dalam diri saya lah. And then yang penting kita kena berani untuk nak mencuba something new. So at least kita tahu dekat mana tahap kita boleh sampai, and then slow kita boleh bangun lagi. Okay, Alhamdulillah. So satu kata-kata yang sangat bersemangat dari seorang anak muda, saya rasa. Okey. Baik, jadi mungkin apa perancangan Hanis lepas ini? Adakah macam mungkin ada nak sambung pelajaran ke, ataupun mungkin ada perancangan dari segi kerjaya mungkin? Jadi boleh kongsikan. InsyaAllah saya merancanglah ingin menyambung pengajian lah di peringkat master dan PhD. Selain daripada saya untuk menyambung pengajian di peringkat master dan PhD, saya juga ada keinginan untuk mencari peluang pekerjaan yang baru di syarikat-syarikat gergasi seperti Infineon, Osram dan sebagainya lah, kilang-kilang yang agak besar lah yang terdapat di Kulim ni lah. Okey, mungkin kita ada soalan daripada penonton yang ingin tanya pada saudara Hanis. Okey, masa belajar pernah tak rasa give up ke, rasa down ke?
Rasa teruk, lepas tu dia rasa macam tak nak belajar dah. Dia pernah tak ada rasa perasaan macam tu? Perasaan untuk rasa give up ketika belajar memang ada. Tetapi ada momen-momen tu kan kita rasa ada macam momen-momen tu ada, bukan mesti ada, memang ada momen-momen tu memang hadir dalam diri saya waktu saya belajar di peringkat diploma maupun di peringkat ijazah. Memang ada. Tetapi alhamdulillah ibu bapa saya memberi dorongan lah untuk bertahan dan berkat doa ibu bapa saya, alhamdulillah apa yang saya jadi sekarang ni sebagai seorang jurutera berjaya lah. Jadi kalau bolehlah Hanis memberi sedikit nasihat mungkin kepada adik-adik yang mungkin baru nak mula belajar, baru nak masuk diploma kan, ataupun macam mana cara nak handle diri, macam mana cara nak susahkan diri, ataupun apa-apa yang boleh bantu mereka untuk lebih majukan diri. Firstly, apa yang saya boleh cakap untuk graduan-graduan yang akan tinggalkan PTSB selepas latihan industri mereka, jangan takut untuk cuba benda yang baru. Dunia kat luar mungkin mencabar, tetapi cabaran itu membawa kita untuk lebih berpengalaman. At least kita tahu benda tu, pengalaman tu hadir untuk memberi kita apa rasa pengalaman tu tersebut. And then jangan berhenti belajar walaupun kita sudah tamat pengajian. Di luar sana benda-benda baru semua akan ada. Teknologi dengan teknologi sekarang yang sekarang kan dengan AI dan sebagainya. Ya, teknologi sekarang yang kian mencabar, kian advance, akan membuatkan kita lagi kita memerlukan latihan-latihan kemahiran-kemahiran yang kita perlu ambil dan kita perlu persiapkan diri lah. Ya, persiapkan diri dan kita perlu expert dalam benda-benda tu. InsyaAllah mata-mata syarikat, maksud saya syarikat-syarikat akan mencari orang-orang yang seperti ini untuk bekerja di syarikat-syarikat. Kita yang kena pandai mengambil peluang tu lah. Ya, betul. So and then last yang saya boleh cakap, disiplin. Disiplin tu sangat penting di dalam pekerjaan. Jangan datang lambat, and then sentiasa didedikasi dalam pekerjaan tersebut. And then apa yang saya boleh cakap, kejayaan tu tidak datang dalam masa sehari, tapi usaha yang berterusan insya-Allah ia akan membuahkan hasil. Jadi usaha sebenarnya tidak mengkhianati hasil. Okey Hanis, kalau saya boleh minta sedikit pendapat Hanis lah. Kan kita tengok generasi muda sekarang ni dengan macam-macam benda, dengan AI-nya, dengan media sosial yang keterlaluan, kadang melampau kan. Jadi macam mana kita nak maneuver senario ini kepada sesuatu yang lebih produktif seperti yang Hanis kongsikan tadi. Okey, pada pendapat saya untuk social media bagi saya social media agak memainkan peranan yang agak besar lah. Tetapi kita kena try untuk ambil yang bagus. Sebagai contoh, pendidikan yang ada di dalam social media tersebut. Contoh, akaun-akaun TikTok yang memaparkan teknologi-teknologi industri yang terkini. So sebagai orang industri, kita mengambil inisiatif untuk belajar untuk menggunakan social media, belajar daripada benda tu, and then kita mengimplementkan. Tetapi kita tak mengimplementkan saja-saja. Kita akan buat research, kita akan go through satu kita akan research part by part, adakah ini tally dengan apa yang diperkatakan dengan social media, because dalam social media tu belum lagi verified. Benda tu kita tak verified lagi benda tu adakah benda tu betul. Ya, betul. So kita kena memastikan benda tu align dengan info-info yang maksudnya fakta-fakta yang ada di dalam social media tu betul. And then sebagai contoh, kita boleh merujuk, jika kita buat research, kita boleh merujuk kepada Google Scholar. Semua yang sahih. Semua benda-benda yang sahih. Sumber-sumber yang sahih, and then insya-Allah apa yang kita guna social media tu
kita manfaatkan social media daripada segi itulah, Dari segi yang positif lah. dari segi yang positif. Tidak perlu untuk mengambil daripada side-side yang negatif lah. Okey. Jadi selepas sekarang ni Hanis dah bekerja selama lebih kurang Setahun lebih. Setahun lebih dekat industri. Jadi daripada Hanis jadi Hanis letakkan diri Hanis sebagai seorang pemain industri. Ya. Jadi apa expectation Hanis sebenarnya kepada graduan kita, kepada pelajar-pelajar kita sebenarnya? Apa yang Hanis harapkan sebenarnya apabila mereka keluar nanti daripada pandangan seorang pemain industri? First thing yang saya boleh cakap, yang saya harap lah, generasi-generasi yang akan datang, bekerja tak senang. Kerja itu tak senang. Betul. Tak ada kerja yang senang kat dunia ni. Betul. Tak ada kerja yang senang kat dunia ni. InsyaAllah kita usaha, naikkan diri kita. InsyaAllah Tuhan akan bagi, one day Tuhan akan bagi kerja kita yang senang. Yeah. Kita akan naik, kita macam hierarki dalam syarikat lah. Mula kita sebagai orang bawahan, lepas tu kita naik sebagai manager, kita akan naik sebagai head of department, kita akan naik CEO, apa semua tu. Dia ada step dia lah. Dia ada step dia. So, dalam erti kata lain, tabah dengan apa yang hadapi, and then Buatlah sehabis baik. buat sehabis baik mungkin, perform di dalam syarikat tersebut. InsyaAllah bos akan nampak benda-benda tu. Bos akan tengok benda-benda macam tu. Okey, mungkin kita ada lagi soalan daripada penonton di studio. Silakan. Jadi Nis masa belajar dekat Politeknik ni, Ya. subjek apa yang Nis suka? Subjek yang saya suka waktu Politeknik ni termodinamik. Wah, jarang pelajar suka termodinamik. Termos selalunya dikatakan sebagai killer subjek. Ya, betul. Tapi saya amat suka termodinamik sebenarnya. Saya suka. Tak silap saya punya lecturer pensyarah termodinamik Puan Marziana, Puan Rozia, Puan Zaliati. Zaliati. Marziana kot. Tak. Maksudnya Puan Zaliati machine kot. Puan Zaliati Mechanic of Machine. Sorry. Puan Maziana. Puan Mazana, betul Puan Mazana. So, okey, sama boleh. Pensyarah yang mengajar termodinamik tu Puan Mazana. Cara dia boleh, macam mana saya boleh cakap termodinamik ni salah satu subjek favourite saya disebabkan oleh gaya pengajaran pembelajaran oleh lecturer itu sendiri. So membuatkan saya untuk minat subjek tersebut. Ya, memang saya tak nafikan subjek itu susah, betul. Tapi macam saya cakap lah, work smart. Belajar dengan smart, insyaAllah boleh slow lah. Mungkin kita boleh bagi kredit kepada pasangan suami isteri Puan Marziana dengan Encik Faizal. Kerana kedua-duanya menjadi inspirasi, menjadi mentor kepada saudara Hanis kita. Okey, baik. Ada lagi soalan? Yang maksudnya yang paling susah apa dia? Subjek yang paling susah subjek material engineering. Material engineering. Science engineering. Material Science. Subjek material science saya sebenarnya susah dan saya tak suka. Mungkin sebab menghafal mungkin. Betul. Sebab saya more to suka calculation. Saya suka calculation, saya suka mengira. So subjek menghafal seperti material science saya tak suka. Tapi itulah saya hadap semasa pengajian peringkat ijazah saya. Subjek menghafal. Kejuruteraan polimer semua menghafal. Ya, so more to kimia, more to polimer, and then tapi alhamdulillah saya dah jadi apa yang saya nak jadi sekarang ni. Anis, subjek susah kan? Ya. Kop. Try untuk work smart. Macam saya cakap, work smart, study smart, slow. Cari partner untuk study, group discussion dengan kawan-kawan, tanya kawan-kawan, buat research, baru tanya lecturer. Jangan kita menonong tanya terus lecturer. Kita tak tahu kita tanya lecturer. Tak. Itu bukan untuk saya sendiri. Bukan kaedah yang betul. Untuk tak tahu terus tanya lecturer. Bukan. Kita kena buat research dulu. At least kita ada usaha untuk
belajar dulu, tak betul-betul tak faham, kita akan tanya lecturer. Jangan terus, bukanlah saya nak cakap tak boleh disuap ke apa ke, tak. Itu bukan. Kita kena berusaha dulu, buat research, cari dulu konten-konten, apa-apa benda yang nak ditanya, kita study dulu. And then jika kita tak faham, kita boleh tanya lecturer. InsyaAllah lecturer sekarang semua sangat membantu student-studentnya untuk berjaya lah. Sebagaimana saya dah jadi dah sekarang ni. Okey, cukup tak? Ada lagi tak? Okey. Okey. Jadi sebelum apa mungkin daripada apa yang telah dilontarkan pada Hanis daripada tadi kan, saya dapati mungkin ada nampak macam dalam kepala Hanis tu ada something, mungkin kenangan-kenangan manis yang kita yang nak dikongsikan, mungkin ada something yang kenangan manis di poli lah, di poli. Terkesan di hati lah selama tempoh 3 tahun kat sini. Kenangan manis saya yang saya boleh cakap, kenangan manis bersama kawan-kawan saya untuk projek akhir tahun. Bersama-sama dengan penjenis saya, Puan Nur Ain lah. So kawan-kawan saya kami ada grup 4 orang. So ada lagi 3 orang, Abdul Syuib, Muhammad Syahrul dengan Izzatul. So kami berempat bersama dengan penyelia saya, Puan Nur Ain. Kami bertungkus lumus lah, menyiapkan projek tersebut. Tak tidur berapa malam. Jatuh bangun mereka ada lah waktu tu. Waktu tu mereka ada lah. And then kami korbankan waktu cuti mid-sem. Kami korban, kami datang bengkel, buat projek, bagi siap semua. And then paperwork semua bagi siap. And then sesudah habis saja presentation pembentangan dengan panel-panel, alhamdulillah lah, rasa beban tu yang pikul dekat bahu ni dah jatuh terus, dah settle, alhamdulillah aku dah settle. Tapi dalam masa yang sama actually ada lagi exam, tak settle lagi dalam masa sebulan macam tu. Tapi yalah, itu beban yang paling berat lah pikul. Exam tu tepi lah, letak tepi. Yang ni yang nak menentukan kita habis on time ataupun tidak. So sejurus saja habis beban tu, alhamdulillah. And then yang saya ingat waktu tu Puan Nur Ain ada hadiahkan kita orang, kami berempat pergi berjalan ke Terengganu. Kami pergi berjalan-jalan di sana. So Puan Ain ada letakkan kami 4 orang untuk pergi berjalan di jalan-jalan di Terengganu. Reward untuk kami lepaskan lelah tu semualah. So happy lah, memang happy. Yang tu lah kenangan-kenangan manis lah. Salah satu kenangan manis lah di Politeknik ni. Sangat-sangat suka lah, teringat sampai sekarang. Kalau lah diberi peluang kan. Jadi mungkin ada kata-kata tertentu yang Hanis boleh bagi tahu dekat Puan Ain kalau beliau ada dengan kita sekarang. Puan Nur Ain, terima kasih banyak-banyak. Membantu kami, melayan kerenah kami. Yalah, kami pun menganggap Puan Ain sebagai ibu kami sendiri. Menganggap kami sebagai ibu kami sendiri. Puan Ain pun kami pun tak ada lost contact. Tiap tahun masih lagi. Tiap tahun kami akan mengunjung ke rumah Puan Ain untuk beraya ke rumah Puan Ain. Kami berempat pun kami jika ada masa kami akan set time, kami akan berkumpul. Kami akan jumpa Puan Ain. Sebab dalam berempat kami pun ada seorang yang dah kahwin. So ada seorang yang dah berkahwin. So masih insyaallah pada masa akan datang. So terima kasih banyaklah Puan Ain. Beliau sangat berdedikasi terhadap tugasnya. And then kami semua menganggap dia sebagai ibu kami sendiri. And then kami pun panggil dia mami. Kami panggil dia mami sendiri. Memang terima kasihlah banyak-banyak. Okey, ada kisah? Okey. Sebelum kita akhiri sesi podcast kita hari ini, saya nak minta Hanis berikan 3 perkataan sahaja yang mencerminkan apa itu PTSB, JKN PTSB khususnya.
3 perkataan nak explain tak? Nak explain? Tak payah Tak payah explain. 3 perkataan satu saja. perkataan Okey. saja. 3 perkataan yang saya boleh menggambarkan apa yang puan tanya. Aman, seronok, dan institusi di dalam kawasan industri. So itu. Okey, 6 perkataan tanpa kita terima. Enam Kita lock perkataan. jawapan itu. Ada lagi tak? Ada lagi? Boleh cakap soal adik-adik yang Okey. nanti pusat SPM. Okey, aku nak suruh dia buat promosi sikit lah. Okey. Boleh kan Aisyah kan? Okey. Macam nak cakap. Dalam masa 15 saat, boleh tak Hanis buat sedikit tagline atau promosi kepada adik-adik yang berminat untuk menyambut pelajaran di JKM PTSB? Boleh. Untuk adik-adik yang tengah sedang menunggu keputusan SPM, CJ Pelajaran Malaysia, mohonlah untuk menjadi, betul kan? Betul kan? Mohonlah untuk menjadi pelajar PTSB, kerana PTSB ni adalah salah satu tempat yang bagus untuk menimba ilmu. Dan mohonlah PTSB, kerana PTSB telah melahirkan ramai juruteknik, jurutera yang berkualiti di luar sana. Boleh cakap kebolehan pasaran? Boleh. Kebolehan pasaran politeknik juga amat tinggi, peratusannya amat tinggi. Dan apa yang saya boleh cakap, pengalaman saya sendiri, industri-industri di luar sana amat memerlukan student-student politeknik, kerana mereka sudah terdedah dengan praktikal yang sama berada di dalam industri itu sendiri. Okey, terima kasih Saudara Hanis atas kata-kata yang sangat bermakna sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya sesi podcast kita hari ini telah sampai ke penghujungnya. Jadi semoga sesi kali ini memberi banyak inspirasi kepada tak kiralah kepada pelajar-pelajar yang ingin menyambung pelajaran, ataupun mungkin kepada pensyarah-pensyarah sedia ada di JKM, untuk kita lebih berusaha membangunkan dan bergerak ke arah kemenjadian pelajar kita pada hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi Muhammad Hanis, dan insya-Allah kita jumpa di lain masa. Terima kasih. Baik.